Saya dalam perjalanan balik rumah duduk atas kereta, ada satu makcik ni dia telefon saya. Ni tuan-tuan fikir. Nah, saya nak bak kat tuan-tuan fikir. Ujian Allah Ta'ala kat makcik tu. Assalamualaikum Ustaz, dia telefon saya. Waalaikumsalam. Ustaz, saya nak tanya soalan sikit boleh ke? Saya tanya siapa dia ni. Tak apa Ustaz tak kenal saya, habis saya kenal Ustaz. Saya biasa pergi mengaji dengan Ustaz kat sekolah Ustaz. Ya, ada apa maklum? Ustaz jawab soalan saya betul-betul ya, no? Ya. Sungguh-sungguh, no? Ya. Ada apa? Saya ni Ustaz cerita waktu sebelum Covid itu ni. Okey. Suami saya meninggal. Bila meninggal suami saya ni, dia tak tinggal apa melainkan ada tanah serelung tanah. Saya anak 8 orang. Bila pak mereka ni mati, saya pun panggil mereka balik. Saya nak paraik lah tanah serelung tu, nak bagi kat mereka seorang sikit. Okey. Saya pun buat urusan dengan satu lawyer. Buat urusan apa dengan lawyer ni. Hari nak buat paraik tu, anak-anak ni balik lah, 8 orang ni. Pergi dekat pejabat lawyer tu, apa lawyer tu nak buat. Masuk anak yang sulung depan lawyer. Anak sulung kata, saya nak serah bahagian saya ni kepada mak. Ambil lah kat mak, hak sulung. Awak yang hampa buat lagu ni sebelum tadi tak abang apa? Tak apa mak, memang saya tak mau ambil. Tanah pun bukannya besar mana mak serelung. Nak bahagi kami pun saya pun bukan nak dapat banyak mana. Bahagian saya redha, saya bagi kat mak. Hak nombor 2 masuk sama. Hak nombor 3 masuk sama. Hak nombor 4 masuk sampai hak nombor 8. Semua sama. Tak mau ambil tanah. Sungguh kan ni? Sungguh. Okey, tak apa. Lepas pun dah 8-8 ni serah kat mak. Mak ambil lah mak. Mak dululah duk bela kami. Ayah tak sihat daripada awal tu. Mak duk jaga kami apa tanah serelung ni kami nak bagi pun bukan balui dengan mak pun. Tapi ambil lah kat mak. Mak buat lah apa mak nak. Gaji abah pun mak ambil lah pencen abah tu apa semua. Dapatlah 19,000. Dia ni pun duk pergi mengaji apa semua ni. Dia pun duk ingat tanah tu pun dia nak wakaf untuk akhirat. Mak ni. Dia jual tanah tu dapat RM80,000. Tanah bendang. Dapat RM80,000. Masa Covid tu dia pergi bagi kat masjid ni RM10,000, pergi bagi kat madrasah ni RM10,000, apa habis lah. Elok dia wakaf bertahun-tahun baru ni. Timbul. Salah seorang daripada anak dia balik main dekat rumah dia, anak dia kata, mak, saya tak redha bahagian saya mak pergi wakaf. Saya tak redha mak ambil bahagian saya. Anak ni boleh cakap begitu. Saya tak redha bahagian saya tu mak ambil. Mak ni pun terkejut. Dia kata, hang ni cakap apa hang ni? Kaitu masa dekat pejabat lawyer, hang kata, hang bagi kat mak. Saya terpaksa kata macam tu sebab semua orang bagi kat mak. Kalau saya tak bagi, mereka kata saya ni tak boleh pakai. Tu yang saya bagi, tapi saya bagi dalam keadaan tak redha. Mak ambil tanah saya, bahagian saya tak redha. Mak wakaf pun saya tak redha. Teriak makcik ni, macam mana Ustaz? Tu saya kata tu maklum buat macam mana? Saya pun adalah gaji arwah suami pencen ni dapat kata. Saya himpun sikit-sikit Ustaz. Himpun cukup RM10,000. Saya panggil dia, mai ambil balik lah. Mak tak mau makan bahagian hang. Ambil balik. Dia kata tak sama. Dia nak tanah. Tak apa Ustaz. Saya pun belilah. Nilai RM10,000 tu saya beli mah. Barang kemah. Saya bubuh dalam plastik. Saya tulis siap-siap. Kalau saya mati, yang ni bagi balik dekat dia.
Ambil balik bahagian hang. Tapi saya nak kata kat ustaz dengar. Saya tak redha dia jadi anak saya. Saya tak halal susu saya dekat dia. Saya tak halal apa yang dia makan daripada saya. Jahannam. Pak Long, kalimah tu keluar daripada mulut mak Pak Long, jahannam. Kita pun bukan ada duit Pak Long. Saya pun tak tahulah Pak Long mungkin tengok duit banyak kot, nampak tenang. Saya tidur, saya mengajar Pak Long boleh tidur. Saya ni duit tak banyak Pak Long. 10,000 tu kalau tanya saya banyak lah. Banyak. Kalau tanya saya 10,000 tu banyak tak? Sangat banyak. Tapi kerana 10,000 tu tak padan, mak nak kata tak redha kat kita. Betul tak Pak Long? Padankah kerana 10,000 ringgit tu, kalam yang keluar daripada mulut mak hang tak redha dekat hang? Padan ke Pak Long? Ni realiti. Kami baru ni dia telefon. Saya kata, Mak Long, jangan cakap lagu tu. Saya kata lagu tu, saya pun cakap lembut lah. Mak Long, jangan cakap lagu tu, Mak Long. Kesian kat anak Mak Long tu. Saya tak redha dia jadi anak saya. Saya tak halalkan susu saya dekat dia. 2-3 kali dia ulang. Pak Long, bab tu saya duk pesan banyak kali Pak Long. Jangan harap dekat anak-anak nak buat benda baik untuk Pak Long, nak buat kebajikan untuk Pak Long. Pak Long buat siap Pak Long. Ni dia. Realiti yang saya jumpa baru ni. Saya doa kepada Allah untuk diri saya Pak Long. Jangan Allah ujikan saya dengan anak yang macam ni. Dan saya doa kepada Allah, jangan Allah ujikan Pak Long dengan anak yang macam tu. Jadilah anak-anak kita ni sebagai anak yang salih dan salihah. Amin. Ya Rabbal Alamin.